some research about this place for our assignment. Selamat pagi kepada Prof. Nuria dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Andres Anagioriki, nombor matrik 103327 dan merupakan Ketua Bayu bulan 17. Ahli-ahli dalam kumpulan 17 adalah Muhammad Amirul Syahid, Muhammad Azim dan Hafizuddin Iman. Pada hari ini, kami ingin membentangkan kajian kami yang bertajuk Pemeliharaan Warisan Semula Jadi sebagai cerminan identiti budaya tempatan, Semunggoh Wildlife Center, di bawah khusus 3P 1073 Culture and Heritage Study. Saya akan membentangkan bahagian abstrak dan pengenalan. Yang pertama ialah abstrak. Untuk bahagian abstrak, saya akan mulakan dengan merumuskan fokus utama kajian kami. Kajian ini meneliti peranan Semunggoh Wildlife Center dalam pemeliharaan orangutan serta warisan semula jadi. Selain itu, kami juga mengkaji tahap pelibatan komuniti cabaran pengurusan dan penerimaan pengunjung terhadap pusat ini. Jabatan kajian menunjukkan bahawa pusat ini bukan sahaja memainkan peranan penting dalam pendidikan alam sekitar dan perlindungan biodiversiti, tetapi juga menghadapi kekangan kewangan dan kurangnya kesedaran awam. Oleh itu, kajian ini mencadangkan agar kerjasama komuniti dan program pendidikan diperkukuh demi kelestarian jangka panjang. Seterusnya adalah pengenalan. Kajian ini menyoroti kepentingan warisan semula jadi dalam membentuk identiti budaya tempatan, terutamanya di Sarawak yang kaya dengan biodiversiti dan etnik. Semunggoh Wildlife Center bukan sahaja berperanan dalam melindungi spesies terancam seperti orangutan, tetapi turut mencerminkan hubungan erat komuniti dengan alam. Fokus utama kajian ini adalah untuk menilai bagaimana pusat ini dapat menyumbang kepada pemeliharaan budaya, kesedaran warisan dan pembangunan lestari yang berasaskan alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafizuddin Iman bin Razmi, nombor matrik 104288 akan meneruskan perbentangan di latar belakang kajian. Kajian ini meneliti peranan Semunggoh Wildlife Center dalam memelihara warisan semula jadi dan identiti budaya di Sarawak. Sebagai pusat perlindungan orangutan sejak 1975, ia turut berfungsi dalam pendidikan alam sekitar, penyelidikan dan ekopelancongan. Kajian ini juga menilai perlibatan komuniti, cabaran pengurusan serta penerimaan pelawat bagi menyokong pembangunan dasar pemeliharaan yang lestari dan selari dengan nilai budaya tempatan. Seterusnya ialah pernyataan masalah. Terdapat 5 pernyataan masalah. Yang pertama ialah peranan pemeliharaan dan pendidikan. Yang kedua ialah keberkesanan pelibatan komuniti. Yang ketiga ialah cabaran pengurusan. Yang keempat ialah persepsi dan kepuasan pelawat. Dan yang terakhir ialah kepentingan strategi dalam jangka masa yang panjang.
Untuk persoalan kajian pula, terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah peranan Semunggoh Wildlife Center dalam memelihara warisan semula jadi di Sarawak. Yang kedua ialah bagaimanakah penglibatan komuniti setempat dilaksanakan dalam aktiviti pemeliharaan di Semunggoh Wildlife Center. Manakala yang ketiga ialah bagaimanakah pelibatan komuniti setempat dilaksanakan dalam aktiviti pemeliharaan di Semunggoh Wildlife Center. Hai, nama saya Muhammad Hazim Abdul Salim, nombor metrik 105095. Saya akan membentangkan objektif kajian. Yang pertama ialah menganalisis peranan Semunggoh Wildlife Center dalam memelihara warisan semula jadi dan penglibatan penduduk setempat. Yang kedua ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh Semunggoh Wildlife Center dalam mengurus pusat pemeliharaan orang hutan. Yang ketiga ialah menilai tahap penerimaan pengunjung terhadap pengurusan Semunggoh Wildlife Center. Saya Muhammad Amirul Syahid bin Azali, nombor kad matrik 105163. Untuk metodologi, kami berhasil melakukan temu bual dengan 3 informan utama, iaitu pegawai pengurusan pusat, wakil komuniti tempatan dan pelawat. Temu bual ini memberikan maklumat yang lebih mendalam tentang operasi pusat, penglibatan komuniti, keberkesanan program serta cabaran seperti kewangan, kesedaran orang awam dan sokongan jangka panjang. Seterusnya, kami juga membuat pemerhatian di Semunggoh Wildlife Center untuk menilai interaksi staf dan pelawat, pelaksanaan program, keadaan habitat serta tingkah laku pengunjung. Keadaan ini melengkapkan data temu bual dan membantu mengesahkan kesedaran serta sikap pelawat terhadap pemeliharaan alam sekitar. Seterusnya adalah analisis data. Pemerhatian mendapati Semunggoh Wildlife Center aktif dalam pemeliharaan orang hutan dan pendidikan alam sekitar. Kaki tangan komited dan kemudahan terurus dengan baik. Walaupun pelawat menunjukkan minat, tahap kesedaran terhadap pemeliharaan masih sederhana. Pendekatan pendidikan yang lebih interaktif diperlukan untuk memperkukuh kesedaran awam. Temu bual dilakukan secara berstruktur. Keadaan ini digunakan kepada 3 informan yang terdiri daripada seorang pekerja dan 2 pengunjung tempatan. Ini bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan pandangan pengunjung. Hasil temu bual dianalisis dalam bentuk soalan dan jawapan. Ini memudahkan untuk mengesan objektif dapat dicapai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Arifin, nombor metrik saya ialah 104990. Hari ini saya akan membentangkan dapatan kajian daripada kajian kami. Kami telah menggunakan 2 kaedah kajian, iaitu temu bual dengan pemerhatian. Melalui temu bual, kami telah menemu bual 3 orang informan. Seorang daripada pekerja Semunggoh Wildlife Center dengan 2 orang pengunjung tempatan. Menurut kajian kami, temu bual telah dilakukan secara berperingkat, iaitu separa berstruktur mengikut objektif kajian yang telah dinyatakan. Objektif pertama ialah menganalisis peranan Semunggoh Wildlife Center dalam memelihara warisan semula jadi dan penglibatan penduduk setempat. Menurut informan 1, menurut pekerja Semunggoh Wildlife Center, dia mengatakan bahawa penduduk setempat akan bekerjasama dalam menjaga dan sering memberi nasihat agar warisan dan budaya semula jadi. Ini menyatakan bahawa mereka akan bekerjasama dalam menjaga Semunggoh Wildlife Center. Menurut informan 2, iaitu pengunjung, Semunggoh sangat sesuai kerana ia dapat menawarkan dan pengalaman melihat orang hutan dalam habitat semula jadi. Menurut informan 3, Semunggoh Wildlife Center telah memilih tempat sesuai untuk dijadikan habitat kepada orang hutan kerana persekitaran yang dipenuhi dengan rumput dan pokok-pokok. Seterusnya ialah objektif kedua, iaitu mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh Semunggoh Wildlife Center dalam mengurus pusat pemeliharaan orang hutan. Objektif ini tertuju khas kepada pekerja ataupun pengurus Semunggoh Wildlife Center. Menurut informan 1, iaitu pekerja Semunggoh Wildlife Center, kami telah menghadapi pelawat yang pelbagai personaliti. Kami juga perlu menerangkan peraturan di pusat ini. Cabaran kedua pula ialah memanggil orang hutan untuk keluar, terutamanya
sangat sulit untuk keluar terutamanya pada musim buah ini. Dengan ini, cabaran yang dihadapi akan diatasi dengan memanggil orang hutan kerap agar dapat dilihat oleh pengunjung. Manakala, pengunjung dielakkan untuk membuat bising agar orang hutan tersebut tidak takut dan lari semula ke dalam hutan. Objektif yang ketiga ialah menilai tahap penerimaan pengunjung terhadap pengurusan Semenggong Wildlife Center. Ini tertuju kepada pengunjung saja, iaitu informan 2 dengan informan 3. Menurut informan 2, saya dapat melihat orang hutan turun dari pokok suatu makan. Suasana yang tenang dalam hutan semula jadi merupakan benda yang menarik perhatian saya juga. Ini membuktikan bahawa tahap penerimaan yang positif daripada salah satu pengunjung tempatan yang jarang ke Semenggong Wildlife Center dan memberi pandangan bahawa suasana yang tenang dan keunikan kepada orang hutan. Menurut informan 3 pula, pengalaman menariknya apabila dapat melihat orang hutan dibagi makanan. Selain itu, tempat ini juga cantik, penuh dengan pokok-pokok yang sesuai untuk yang suka kawasan seperti ini, iaitu hutan. Informan ini memberi pandangan yang positif terhadap Semenggong Wildlife Center dengan memberikan dia pengalaman yang menarik dan luar biasa apabila melihat orang hutan makan dan menghayati suasana yang tenang. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, Semenggong Wildlife Center berperanan penting dalam pemulihan orang hutan dan melestarikan warisan semula jadi serta budaya tempatan Sarawak. Pusat ini berjaya meningkatkan kesedaran awam dan pelibatan komuniti melalui program pendidikan dan ekopelancongan. Namun, cabaran seperti musim buah dan pelibatan komuniti perlu diatasi dengan kerjasama erat antara pengurusan masyarakat, NGO dan pelawat. Pemulihan warisan semula jadi mesti disepadukan dengan nilai budaya untuk memastikan kelestarian jangka panjang pusat ini.